Hello guys, dalam video kali ini aku nak kongsikan berkenaan dengan cerita drama Jodoh WhatsApp yang akan ditayangkan pada 31 Mei 2025 di saluran TV3 di slot cerita drama. Minggu ini kita ada tayangan cerita drama ulangan lagi, iaitu cerita drama Jodoh WhatsApp yang dibintangi oleh pelakon-pelakon hebat seperti Kaza Saisi, kita ada Adele Ariana, Eli Mazlin, Diri Alias dan juga Nazmi Adwa. Drama ni pernah ditayangkan dah dulu sebelum-sebelum ni sebab kita tengok barisan pelakon pun barisan pelakon yang lama, dan akan diulang siarkan pada hari Sabtu ini 31 Mei 2025. Cerita drama ini merupakan cerita drama yang diarahkan oleh Khalid Nazri dan ditulis skripnya oleh Zira Aziz dan diterbitkan oleh Ansar Kreatif Media Sidan Bahar. Cerita drama Jodoh WhatsApp ini mengisahkan tentang Pak Ali, seorang lelaki tua yang sangat sedih dengan kehilangan isterinya bernama Bonda Mak. Kehilangan isterinya itu menyebabkan dia berasa kesunyian dan juga mempengaruhi kehidupan dia selepas itu. Untuk mengubati kesunyian, bapaknya Along memberikan satu smartphone kepada bapaknya agar dapat mengubati kerinduan yang dialami oleh bapaknya selepas pemergian ibunya. Sejak itu Pak Ali mendapat smartphone tersebut dan dia mula aktif di laman sosial seperti grup WhatsApp dan mula mengenali dan juga menjejaki rakan-rakan lamanya. Satu hari, seorang gadis bernama Martina muncul dalam hidup Pak Ali dan sejak itu Pak Ali mula mengenali Martina ini dan juga mula berkenalan serta berkawan dengan Martina. Hubungan Pak Ali dan juga Martina bermula sebagai hanya kawan sosial media, namun banyak cabaran yang mereka lalui sehingga akan membuahkan satu rasa saling menyukai antara satu sama lain. Bagaimanakah Pak Ali memberitahu anak-anaknya mengenai niatnya selepas itu? Jangan lupa untuk saksikan cerita drama Jodoh WhatsApp yang akan ditayangkan pada hari Sabtu ini. Antara watak dan juga pelakon dalam cerita drama ini seperti Kaza Saisi membawa watak sebagai Pak Ali, kemudian Adele Ariana sebagai Angah, manakala Eli Mazlin sebagai Martina, kita ada Didi Alias sebagai Mak Echah dan juga Nazmi Adwa sebagai Alo. Jadi kehidupan keluarga ini berkisar selepas kematian ibu mereka dan juga bagaimana bapa mereka mengubati kesunyian yang dia alami selepas peristiwa tersebut. Jadi bagaimanakah ending cerita drama Jodoh WhatsApp ni? Kalau korang nak tahu, korang akan tengok di saluran TV3 pada hari Sabtu ini jam 10 malam. Jadi untuk fans-fans cerita drama, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel ini untuk update terkini berkaitan dengan cerita drama terkini dan juga update terkini berkaitan dengan drama-drama Melayu yang akan aku update dari semasa ke semasa. Jangan lupa like, share dan subscribe tau. Terima kasih.